Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Macam biasa, saya datang kebun buat kerja. Hari ni minggu pertama bulan 7. Macam biasa, saya akan tabur garam pada pelepah setiap pokok kelapa. Cuma hari ni saya datang untuk cek ni lah, sarang tebuan. Macam mana dia punya aktiviti koloni kat situ kan. Setakat ini memang tak nampak sebarang aktiviti lah penghuni dekat situ. Mungkin sarang koloni ni telah dikosongkan. Mungkin berkesan lah sebab saya tak nampak dah. Yang terbang-terbang pun tak nampak, yang dekat sini pun tak nampak. Cuma itulah kan, saranan saya kalau jumpa sarang tebuan, daripada pakai racun serangga yang mengambil masa, lebih baik bakar lah. Sebab satu, bila kita sembuh tu, bila dia tak mati, dia datang balik kat kita kan. Kalau kita bakar tu, kalau sayap dia dah terbakar sekali, dia tak datang lah kan. Jadi itulah kenapa saya lebih recommend bakar. Sebab dia memang mengambil masa untuk membunuh koloni tebuan ni lah. Okey, kita sambung pula dengan cerita kelapa. So kelapa ni alhamdulillah, yang baru pun dia dah lekat. Kita pakai baju buah, cuma tak banyak lah kan. Ini satu pokok ni. Ni selepas sebulan saya tabur baju buah. Yang ni pula hari tu yang keluar sudang kosong. Jadi kita tengok sudang baru dia. Oh, tak ada lagi. Itu je lah yang ada. 4 biji buah. Sudang ni tu hari dia ada keluar, apa nama tu, mayang ni ada, tapi dia luruh. Lepas tu dia keluar yang kosong semua. Ini yang terbaru kot, ada 4 biji kan. Tapi itulah, dia masih lagi gugur. Sebab kalau nak elakkan gugur, kita kena sembur baja kalsium, boron kan, macam ni ha. Adalah gugur 2 biji daripada sini. Dan yang ni pula yang kelapa jantan tu, sudang dia pun dah buka. Adalah satu nampak kecil je, tapi dia macam terkepit sikit sebab sudang dia tak keluar cantik. Yang betul-betul keluar, yang mungkin insyaAllah tak terkepit nanti, yang ni lah. Dia dah clear daripada pelepah. Ada satu lagi belakang dia pun insyaAllah tak terkepit juga. Dalam video saya hari tu, saya tunjuk kelapa yang ke-6 dah keluar seludang. Rupanya dah ada yang ke-7 dan ke-8. Jadi ini sebaris dengan kelapa yang mula-mula berbuah. Yang tu, yang saya kata teruk kena serang. Dah keluar dah. Nampak ujung seludang dah keluar. Ni yang ke-7 dan yang ke-8 adalah ni. Yang ni pun dah keluar dah. Dah nampak dah ujung seludang dah. Tapi rendah lah, tak tinggi. Yang tadi tu tinggi sebab batang dia banyak rosak kat bawah. Yang ni pula kelapa yang ke-5. Sudang pertama dia kosong, tak ada apa-apa. Sudang kedua dia pun kosong, tak ada juga bunga betina, semua bunga jantan. Jadi untuk pokok-pokok yang dah berbuah, berbuah pula dah keluar seludang dah apa semua ni, saya akan tabur baja buah lagi sekali lah kan. Dia punya seeloknya, apa yang kita nak buat dengan pokok-pokok macam ni adalah kita sembur kalsium boron kan. Dia akan membantu mengeluarkan bunga betina, membantu mengelakkan, orang kata, bunga betina ni gugur kan. Tapi baru ada berapa, 5 pokok pun yang seludang dia dah keluar mayang kan. Yang 3 lagi tu baru nak keluar seludang. Jadi tak apalah, biar dululah kan, tak berbaloi, sembuh sekarang. Ni baja buah Yaramila. Ini saya tabur lah banyak sikit lah berbanding yang sebelum ni kan. Sebabnya macam tak cukup lah yang hari tu saya tabur kan. Saya tak boleh buat sebulan sekali macam hari tu. Macam sebelum ni saya kata saya nak tabur baja 2 bulan sekali. Tapi bila saya pakai sikit, saya rasa macam dia ni apa, tak cukup pula kan. Tak apalah, pakailah banyak sikit. Yang penting kita follow up dengan
apa ke nama tu, semburan cuka kayu. Sebabnya ialah kawasan tanah liat ni dia akan memegang baja. Jadi bila dia pegang baja tu, tak dapatlah pokok sekat baja, kan. Jadi tak apa, saya tabur baja banyak sikit. Beberapa hal nanti kita follow up dengan semburan cuka kayu lah. Jadi tu je lah kot konsen saya pada kali ni, kan. Sebab dia asalnya saya nak buat short, tapi alang-alang dah boleh update dengan pokok kelapa ni sekali, kan. Saya update je lah, kan. So jadi panjang lah pula video, kan. Saya dah short dalam video ni dalam apa ni, satu ni sebab satu punya ratio, kan. Tak jadi penuh lah video kali ni. Tak apalah, bukan tak biasa. Itu hari masa saya buat recovery lori pun macam ni juga. Jadi itu je lah konsen saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.